Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana para ulama Islam boleh selesaikan masalah-masalah moden yang memang tak pernah wujud pun ribuan tahun dulu? Benda ni sebenarnya tak dibuat secara sembrono, tahu tak? Semuanya bergantung pada satu formula perundangan Islam yang sangat teliti dan saintifik. Formula ni kita panggil sebagai kias. Jadi, dalam sesi penerangan kali ni, jom kita selami betul-betul dan tengok macam mana formula klasik ni beroperasi merentas zaman. Okey, cuba bayangkan situasi ni. Ada satu persoalan moden yang memang menarik nak difikirkan. Teks-teks suci macam Al-Quran dan Hadis sudah tentulah tak sebut secara spesifik tentang penggunaan rukun elektronik atau vape, apatah lagi dada sintetik zaman sekarang kan. Jadi, kalau tak ada teks yang jelas, macam mana pula dengan hukum dia? Adakah kita biarkan je tanpa jawapan? Dekat sinilah kita perlukan satu jambatan perundangan untuk hubungkan teks zaman dulu dengan realiti hari ini. Untuk betul-betul faham jambatan ni, kita akan pecahkan topik kita hari ni secara sistematik. Kita mula dengan definisi kias, lepas tu kita tengok 4 rukun asasnya, kita teliti syarat-syarat ketat untuk sahkan kias, dan akhir sekali kita tengok pembahagian kias dari sudut pandang mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Okey, kita terus masuk ke bahagian pertama, menyelami definisi kias. Kita tengok macam mana ia merapatkan teks kuno dengan konteks moden. Dari sudut bahasa, kias ni senang cerita bermaksud mengukur, membandingkan atau menyamakan dua benda. Tapi secara istilah perundangan, definisinya sangatlah spesifik. Ia adalah proses nak letakkan hukum untuk satu peristiwa baru yang tak ada dalil jelas. Macam mana? Dengan membandingkannya dengan peristiwa yang dah memang ada hukum yang tetap. Kunci utama dekat sini ialah illah, iaitu sebab rasional di sebalik sesuatu hukum tu. Boleh kata, kias ni ibarat satu didoksi analogi. Memang sebiji macam persamaan matematik, tapi untuk undang-undang. Seterusnya, bahagian kedua, 4 rukun asas kias. Ini adalah enjin yang menggerakkan formula perundangan ni. Macam pemboleh ubah dalam matematik, enjin perundangan ni perlukan 4 komponen penting. Pertama, ialah asal, iaitu kes asal yang dah ada nas dalam Al-Quran atau hadis. Kedua, hukum asal, iaitu ketetapan hukum untuk kes tadi. Ketiga, ialah furuk. Ini kes baru yang kita nak cari hukumnya. Dan yang keempat, yang paling penting sekali, ialah illah. Illah ni adalah ciri atau sebab yang mengikat kes asal dan kes baru tu. Tanpa illah yang dikongsi, formula ni takkan jalan. Mari kita tengok contoh praktikal. Untuk kes asal, kita ada arak. Hukum asalnya sangat jelas, iaitu haram. Sekarang, untuk kes baru atau furuk, kita ada dadah. Apa hukumnya? Rahsia untuk selesaikan teka-teki ni terletak pada illah tadi tu. Kenapa arak diharamkan? Sebab sifatnya yang memabukkan dan menghilangkan akal. Memandangkan dadah pun ada sifat memabukkan yang sama, maka hukum haram dipindahkan secara terus kepada kes baru ni. Kan nampak jelas tu? Okey, bahagian ketiga. Syarat-syarat ketat sah kias. Ulama tak boleh reka-reka je tau. Ada sempadan logik yang sangat ketat. Kita tengok syarat untuk hukum asal dulu. Hukum ni wajib datang dari nas yang jelas dan sebab atau illah tu mesti benda yang akal kita boleh faham. Paling penting, hukum tu tak boleh bersifat eksklusif. Contohnya, keizinan berkahwin lebih daripada 4 isteri serentak adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Disebabkan ia eksklusif, kita memang tak boleh guna kes ni sebagai sumber asal untuk kias. Oh, dan satu lagi, hukum asal tu mestilah hukum yang masih sah, bukan yang dah dimansuhkan. Untuk kes baru atau furuk pula, ia wajib berkongsi illah yang 100% sama dengan kes asal tadi dan pastinya ia tak ada nasnya yang tersendiri. Tapi, benda yang paling menarik dekat sini ialah syarat kronologi. Kes baru tak boleh berlaku atau wujud mendahului kes asal. Contohnya, kita tak boleh nak wajibkan niat dalam tayamum dengan cara mengkiaskannya dengan wuduk. Sebab wuduk tu sendiri disyariatkan lebih awal sebelum tayamum. Memang tak logiklah nak jadikan benda yang lama sebagai kes baru kepada benda yang datang kemudian kan. Sekarang kita fokus pada nadi utama formula ni. Illah. Syarat illah ni memang sangat mempersonakan. Ia mestilah sesuatu yang zahir, maksudnya jelas, nyata dan boleh dilihat. Dalam jual beli, kita tak boleh kata saling meredai itu sebagai illah sebab reda tu soal hati yang gaib. Sebab itulah kita perlukan lafaz akad yang jelas. Illah juga mesti konsisten dan stabil. Contohnya bila bercakap tentang keharusan berbuka puasa, illah yang dibenarkan ialah status musafir, bukannya perasaan kesusahan. Kesusahan tu sangat subjektif, berbeza untuk setiap orang.
Kita beralih ke bahagian keempat, jenis-jenis kias. Jom kita perhatikan variasi pendekatan dari pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kalau ikut mazhab Hanafi, mereka bahagikan kias ikut sejauh mana jelasnya sesuatu illah tu. Kias Al-Jali ni yang sangat ketara. Contohnya, larangan baca Al-Quran untuk orang berjunub dan wanita haid. Keduanya dilarang sebab kongsi illah yang sama, iaitu hadas besar. Sangat jelas. Tapi, macam mana pula dengan Al-Khafi atau kias yang agak tersembunyi? Di sinilah ulama' mula berdebat. Ada pandangan membenarkan wanita haid baca Al-Quran kerana ada perbezaan tempoh. Berjunub tu sekejap je, tapi haid makan masa berhari-hari. Perbezaan tempoh ni buatkan pemindahan hukum tu agak rumit dan mencetuskan debat yang menarik. Berbeza pula dengan mazhab Syafi'i, mereka bahagikan kias kepada 5 kategori terperinci. Secara ringkasnya, kita ada kias aula, di mana illah pada kes baru jauh lebih kuat. Kemudian musawi, di mana kekuatan illah tu sama rata. Dilalah pula melihat pada tanda yang mengaitkan dua perkara, macam bau arak. Syib ni pula, bila satu kes baru nampak macam keliru antara dua kes asal, jadi ia akan condong kepada yang paling banyak persamaan. Dan akhir sekali, kias aduan, iaitu perbandingannya sangat lemah, ibarat nak bandingkan buah apple dengan gandum. Jom kita zoom in sikit pada kias aula. Dalam surah Al-Isra ada larangan yang sangat jelas. Kita dilarang berkata kasar pada ibu bapa, walaupun sekadar sebut perkataan Illahnya apa? Sebab ia menyakiti hati mereka. Secara logiknya, kalau sebut yang kecil macam tu pun dah diharamkan oleh Nas. Bayangkan kalau tindakan memukul. Sudahlah pasti ia diharamkan, malah illahnya menyakiti jauh lebih kuat dan berat pada kes baru ni. Walaupun Al-Quran tak sebut secara harfiah jangan pukul, kias aula menjadikannya secara automatik haram. Untuk kias al-musawi pula, kita tengok pada pariti atau keseimbangan yang mutlak. Teks asal mengharamkan perbuatan memakan harta anak yatim. Habis tu, macam mana kalau orang tu tak makan atau guna harta tu, tapi dia pergi bakar atau musnahkan harta tu? Hukumnya tetap haram. Sebab apa? Sebab ilahnya identik. Dalam kedua-dua situasi, hak pemilikan anak yatim tu hilang sepenuhnya. Tiada satu pun yang lebih berat dari yang lain, kedua-duanya seimbang. Okey, sampailah kita di bahagian kelima, formula di dunia nyata. Jom kita uji kias dengan satu senario. Ini satu perdebatan undang-undang yang agak besar. Dalam hukum faraid asal, seorang pembunuh memang tak layak mewarisi harta orang yang dia bunuh. Ini nak elak orang membunuh semata-mata sebab nak bolot harta. Tapi persoalannya, macam mana kalau mangsa tu dah awal-awal namakan si pembunuh tu dalam wasiat dia? Boleh ke pembunuh tu tuntut wasiat tersebut? Guna kias, kita dapati elahnya sama, iaitu sikap tergopoh-gapah nak dapat harta dengan jalan pintas melalui pembunuhan. Kesimpulannya, larangan mewarisi harta turut terpakai untuk wasiat. Selesai masalah? Hebat betul kan? Satu sistem logik dari ribuan tahun dulu masih kukuh beroperasi menyelesaikan pertikaian hari ini. Tapi sekarang, dengan munculnya kecerdasan buatan, bioetika dan aset digital macam kripto, dunia kita sedang ditakrifkan semula. Persoalannya, sejauh mana ketegasan dan keanjalan formula kias ni mampu membina jambatan antara teks kuno dengan realiti masa depan kita yang sentiasa berubah? Sesuatu yang sangat menarik untuk kita fikirkan bersama. Terima kasih kerana menyertai perbincangan kita kali ini.